Mana korban lebih baik dalam negara ataupun luar negara? Dua-dua tak jadi masalah mengikut bajet dan juga keselesaan kita. Tetapi bagi saya tuan-tuan, saya lebih suka untuk buat di dalam negara kerana saya boleh lihat sendiri, saya boleh agihkan sendiri dan saya tahu rakyat Malaysia dan mereka yang berada di Malaysia sangat memerlukan daging daripada kita. Ada sekali tuan-tuan, ketika mana saya mengagihkan daging, Allahu Akbar, Pak Syed dan juga anak dia cakap apa tahu? Dia kata, "Ustaz, saya dah setahun tak makan daging." Daging bukan murah tuan-tuan. Dia adalah satu makanan yang sedikit premium sebenarnya. Tetapi tuan-tuan, Alhamdulillah, kita dapat membantu mereka pada Hari Raya Aidiladha. Korban bukan sekadar menyembelih binatang, tetapi korban mempunyai hikmah yang lebih luar biasa, iaitu menyebabkan mereka yang berada di sekeliling kita tersenyum dengan gembira. Jadi tuan-tuan, nak gembirakan tak orang yang berada di sekeliling kita ni, anak-anak yatim, anak-anak asnaf ataupun mereka yang memerlukan? Jom sertai korban asnaf bersama dengan kami. Masya Allah, tabarakallah, kita masih lagi ada peluang dan ruang. Tuan-tuan boleh korban sebahagian untuk bahagian lembu ataupun seekor untuk kambing. Dan insya Allah pada Hari Raya Aidiladha nanti kami akan sembelihkan, kami hantarkan video kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami hantarkan gambar agihan lengkap kepada sesiapa yang menyertai. InsyaAllah, tak kisah di mana tuan-tuan berada, doakan kami untuk melaksanakan amanah ini dengan terbaik.